Suami wajib tanggung isteri A sampai Z. Fikir nak jadi suami. Isteri yang bekerja atau tak bekerja tak wajib keluar 1 sen pun dalam bab nafkah. Semua suami. Makan, minum, pakaian, obat-obatan, alat solek, bedak, sabun, kelorok, begitu begini. Nah, habis mesti dibayar oleh suami. Mas kahwin tidak ada sesen pun. Setengah-setengah suami dia ambil kesempatan atas kebodohan isteri. Nampak? Isteri dia kerja. Dia kata, dia pun bagi lah. Dia kata, okey, rumah I bayar, kereta you bayar. Bini bayar, I bayar ni, you bayar tu. Isteri pun ingat wajib gitu. Bayarlah kawan tu. Hukumnya haram perbuatan tu. Yang boleh suami isteri yang ada kelebihan ataupun ada hasil, sunat membantu suami. Jadi jangan sampai suami nak tak bekerja kerana niat helah untuk mengambil kesenangan, padahal wajib mencari nafkah adalah suami. Isteri tak wajib pun kerja, duduk saja di rumah. Duduk saja. Lepas orang yang paling gentleman lah, bukan lain tak gentleman. Bukan tidak ni dia khunsa tak. Isteri dia duduk di rumah. Nampak? Duduk di rumah. Semua pakai order SMS. Bang, nak gelang 1, kita beli 2. Bang, tak best lah pakai Viva, beli Vios. Okey, beli Vios. Tu gentleman. Nampak? Tak payah kerja. Nak benda, nak kasut, nak apa, nak baju, nak katak, nak gelang, nak payah, nak ngecung bola, beli kata. Kalau boleh jadi gitu. Boleh tak? Jadi gitu. Pasal isteri kita permaisuri, duduk di rumah, main dengan anak saja. Ready untuk kita. Nampak?